Ini adalah large dumpling crossbody bag in black. Material dia adalah fiber leather. Okey, ada Pimo logo dekat sini. Datangkan dengan drawstring yang tak function, yang sesemata sahaja. Bahagian bawah dia ada fraud protective strap. Boleh buat dia sebagai hand carry. Sangat cantik jadi kita pakai dia. Bahkan dalam the basi ada 5 kompartmen. 4 kompartmen ni adalah magnetic closure. Yang kelima ni sahaja yang dia zipper. Bag ni sangat besar. Sampai kan nak masuk iPad 10 ke 11 inch. Boleh fit dekat bahagian dalam ni. Sesuai lah untuk macam mak-mak nak letak pampers anak, botol susu ke. Okay. And then kalau contohlah nak masuk long wallet, lepas tu ada main wallet, lepas tu ada handphone, kita masukkan. Masih lagi banyak ruang dan kompartmen nak masuk lagi barang, nampak tak? Kompartmen ada banyak lagi and ruang pun banyak lagi. Ada lagi ruang nak masuk barang. Dia also datangkan dengan crossbody strap. Boleh detach dan boleh adjustable. So ni kita dah adjust dia. Okay, lubang dia tengah-tengah. Boleh panjang lagi, boleh pendek lagi. Ni kalau Kak Air pakai dia sebagai crossbody. Sangat cantik ya bag ni awak. Very nice. Nampak tak tu? Bolehlah pakai pergi kerja ke, nak pakai jalan-jalan ke, kan? Yang mana jenis memang tak boleh bag kecil-kecil, nak besar-besar ke, lepas tu nak nampak comel kan? Boleh ambil yang ni. Nampak tak? Besar, comel, banyak room, banyak kompartmen. Ini orang panggil sebagai bag Doraemon. Siapa jenis suka bag besar-besar, saya ambil yang ni basic. Okay, kepada basic yang mana berminat dengan large dumpling color black ni, bolehlah grab sekarang dekat shop kita.